Yang ni mood pertama dia tak berapa terang sangat. Mood kedua dia lebih terang sikit. Mood ketiga dia lebih terang. Dan yang ni mood keempat, mood yang paling terang. Kalau korang tengok, cahaya dia ni memang silap. Yang ni lampu portable. Sekarang dekat market dah banyak design lampu portable yang korang boleh pilih. Kalau yang ni saya dah ada banyak biji tau. Sebab design ni yang paling smart. Saiz dia ni tak kecil dan tak besar sangat. Lampu portable macam ni, korang boleh standby macam-macam. Bila blackout, korang boleh jadikan lampu kecemasan. Kalau korang standby dalam kereta, bila kereta mati, korang boleh pakai lampu ni. Dan lampu ni dia ada edition mode kecemasan. Lampu merah macam ni. Dia boleh klik-klik macam ni tau. Jadi bila kereta korang rosak, pakai mode macam ni saja. Mudah untuk bagi pemandu line alert kereta korang tengah emergency. Dekat bahagian belakang dia ada display macam ni tau. Mudah untuk korang tengok berapa persen bateri yang tinggal. Bila bateri habis, korang cucuk je charger dekat bahagian belakang. Pakai charger handphone saja, port type C sama saja. Dia ada banyak mode cahaya tau. Yang saya test tadi 4 mode cahaya. Tapi dekat bahagian dalam, temperature warna ni korang boleh adjust. Boleh jadi warna oren, boleh jadi warna putih, boleh jadi warna kuning. Sebab dekat bahagian dalam dia ni campuran LED warna putih dan oren. Jadi korang boleh adjust macam ni. Dan yang paling penting, dia punya kaki ni korang boleh tampal dekat besi. Sebab dia pakai magnet yang kuat. Tampal je macam ni, korang boleh terus suluh dekat tempat korang buat kerja. Kalau korang nak bawa pergi camping pun boleh, pakai dia punya cakuk ni, gantung dekat kemah. Terus suluh ke bawah, jadikan lampu utama bila camping. Jadi kalau korang nak cari lampu kecemasan, boleh check up lampu macam ni. Ada banyak mode cahaya, jenis rechargeable. Untuk kecemasan pun ngam, ada kaki magnet mudah untuk gantung. Yang ni saya letak dekat link video. Kalau korang nak, check out cepat guys.